Asal nak pinjam loan kak? Aduh. Ni you pinjam tu bayar apa macam? Saya pinjam 3,000 je tapi saya dapat 1,500. Bayar 1,500. Pinjam 1,500. Kalau ni bayar ni dalam hari-hari ke minggu-minggu? Saya bayar minggu. Minggu-minggu lah. So bayar berapa? 600 tu. Bunga saja. Bunga saja. So bayar berapa lama? Saya dah bayar 6 bulan dah. 6 bulan lah. Saya nak settle tapi dia cakap kalau settle 4,000 lah. 4,000 lah. Asal tak mau cari tu bulan-bulan bayar ni. Saya pun tak tengok, saya first time kan saya. Nah, ni 4,000 kasih settlekan sana. Okay. Janji lain kali tak mau pinjam lagi tau. Okay. Ada apa-apa masalah jadi saya. Thank you, Mat. So kena ingat, kena pilih yang betul punya. Kalau pilih yang salah, you kena bayar hari-hari atau bayar minggu-minggu punya. So you kena ikut bayar bulanan lagi sedap, lagi okey. So Black Agency punya bajet bulanan. Jika kamu minat boleh tekan PO link ni atau back below ni, cari saya.